Bawa ke apa? Apa ni, jalan-jalan ke mana? Apa ni, Madani punya apa? Madani punya ni. Pesta Madani. Ni kat depan sana ada kereta-kereta apa? Beriah lah kereta apa lah. Saya bawa jalan. Itu jalan. Ramai orang ni. Okey. Saya bawa jalan-jalan tengok ya. Madani punya. Madani ya. Kereta petang. Ambillah masuk tengok ha. Tengok kat sini pak. Petang. Nanti ada. Tahan dia nampak. Nampak suasana kat Putrajaya ni. Mereka adalah seni udara. Jalan-jalan lagi ya. Jalan lagi ya. Saya masuk sini lah. Madani punya apa? Madani punya ni. Okey. Jalan-jalan ni jalan belah belakang ni ha. Jalan di mahkamah ni, nampak? Kita punya saya jalan-jalan. Ni dewan mahkamah. Mahkamah nanti jalan-jalan lah. Terang, woi, tak boleh jalan mati. Itu jalan mati, kita naik tempat lain. Okey. Jalan lagi. Dari mana dan terus ke jawapan. Ya, kita terang ha. Istana. Oh, di depan ni. Madani. Istana Kehakiman. Itulah Istana Kehakiman. Kita nak ambil keleda ni. Istana Kehakiman jalan depan ni lah. Ni. Kat mana? Allah. Ni naik jalan-jalan. Jalan-jalan lagi, jalan-jalan. Nak makan sini lah. Kita lalu belah belakang. Lalu belah belakang. Belakang ya. Meriahnya nampak. Meriahnya. Madani. Okey, terang ya. Kat mana tepi kereta yang ni bangunan-bangunan kat Putrajaya apa ni? Kita masuk situ ya. Kita masuk sini tengok. Okey. Saya buat jalan-jalan ha. Jalan-jalan Putrajaya. Jalan-jalan Putrajaya. Jabatan Alam Sekitar.
lagi kita. Jalan T30M. T3M. Dia orang kata tepi Keledar kat mana? Tepi Keledar dia kata bagi tepi Keledar. Mana? Ni. Orang beratur tu. Oh, okey, terima kasih dah sampai dah tu tempat tepi Keledar tu, tempat orang beratur tu. Inilah tempat tepi Keledar. Ramai orang beratur ni. Tu. Oi lah. Ramainya. Nak dapat tepi Keledar pun ramai orang. Okey. Kita pergi masuk lagi. Mana? Tempat tepi Keledar ni. Beratur orang nampak. Keledar ni. Inilah apa meriahnya kita punya nak dapat kat tepi Keledar, nampak? Saya ambil depan lagi Nak depan tepi Keledar, nampak? Tepi Keledar free. Inilah suasana. Ini tepi Keledar. Oi. Baik, siapa yang nombor terakhir yang tak dapat nombor, minta sambung. Datang pula untuk sesi petang yang sesi ketiga. Jangan marah-marah. Sambung balik pukul 7. Yang tak ada nombor. Sambung pukul 7. Inilah suasana dia ya. Okey. Aduh. Inilah beratur ramainya. Tepi Keledar nampak? Ada suasana dia. Tepi Keledar ni. Suasana dia nampak. Ramai ya. Cukup ke? Okey. Ambil tepi Keledar. Ni tak boleh Mana dia? Ni tempat dia. Cukup ke ni? Inilah Pak, kita punya tepi Keledar Percima. Ni hujung sikit. Okey. Ni pukul berapa dia beritahu ni? Belum ke? Nombor 2 sesi dah ni. Aduh. Dua apa? Daripada pagi tadi pukul 8 pada sembang gini dah. Ni. Buka. Buka ni dia pergi. Okey, berkata sabarlah. Okey Okey. Beratur dia kata ada yang pergi bertahap pukul 2. Beratur nak dapat tepi Keledar ni. Ramai orang muda-muda ni Okey. Sila datang, sila. Itu nombor lain dah. Nombor lain. Ambil Kita nombor pakai mana? nombor ni dah. Ambil nombor kau ni. Kena beratur je. Dia nak ambil nombor lah. Ya. Oh, okey. Ambil nombor habis. Okey. Letakkan kan pula. Okey.
Habis nombor habis bagi nombor tak? Ya. JPJ bagi nombor habis. Ah, Habis nombor habis. petang nanti sesi ketiga. Tak datang. Ya. Petang lagi sesi ketiga boleh datang. Datang. Berapa petang berapa? Kita nak tukar emek ke petang ni? Petang kami orang. Tak apa, warga Mas kita bagi masuk dulu. Oh, itu ya. Warga Mas OKU. Ya. Okey, terima kasih ya. Orang mah AKU boleh dapat apa? Boleh bagi nombor dulu. Okey, itulah dapat saya ambilkan untuk kenangan. Okey ya.